Ustaz. Dengan ini diumumkan juara atau tempat pertama kategori 6 tahun adik Wisdan bin Muhammad Azhar dari Tadika Sinar Kelantan. Wisdan bin Muhammad Azhar. Okey, tepuk tahniah. Muhammad Azhar. Muhammad Azhar with CGPA 3.96. Hi again. Next, Wisdan bin Muhammad Azhar. Wijdan bin Muhammad Azhar. Seterusnya Wijdan bin Muhammad Azhar. Majlis yang diteruskan dengan istiadat penganugerahan program pensijilan tahfiz Al-Quran dan program sijil asas tahfiz kepada para graduan. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Berhormat Menteri Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, diiringi Yang Berusaha Pengarah Darul Quran Jakim, dipersilakan. Program Pensijilan Tahfiz Al-Quran Jakim UOC. Dipersilakan Wisdan bin Muhammad Azhar.